Cerita belakang tirai, tempat kisah lama hidup kembali. suara yang pernah sunyi. Assalamualaikum, bertemu lagi dalam podcast Cerita Belakang Tirai. Kerana semua cerita berlaku di belakang tirai. Semua cerita berlaku di belakang tirai, Mat. Ya, semua. Habis yang di depan tirai tu buat apa? Depan tirai yang kita rasa semua ada tu, ada cerita belakang. Ada dekat belakang. Macam saya kata Kak Leni perfect, Kak Leni sempurna, Kak Leni cantik sangat. Tapi kat belakang, depan belakang Kak Leni tu kalau sarung dengan tong sampah pun cantik. Aku benci Ahmad Iswazir ni, tahu tak? Baik. Walaupun kita di minggu yang keberapa ni, saya nak memperkenalkan diri saya jugalah. Oh, Kan? nak perkenalkan Mungkin balik. ada subscriber baru. Ya, kita kena ucapkan terima kasih kepada orang yang dah mendaftarkan diri menjadi subscriber kita. Ya. Setakat ni ada beberapa kita dah nampak kan dekat Betul. apa tu, Naik channel. dengan pesat dan jayanya. Alhamdulillah. Jadi kalau mereka yang nak subscribe kita punya channel ni, Teruskan. ha? Sesungguhnya apabila anda menekan butang subscribe, itu adalah semangat untuk kami di sini. Ya. Untuk terus Ya, dan jangan Bersembang, lupa untuk tekan follow tombol loceng. tombol loceng. Dia tombol loceng ke notification bell lah? Notification. Tombol notifikasi. notifikasi. Kita notification bell, tombol notifikasi, follow, like dan tinggalkan komen anda. Dan jika anda ada apa-apa nak share, nak kongsi dengan kami, boleh email di Email di makanbudaya.sokmed@gmail.com. Kau tengok aku macam kau rasa aku tak ingat, padahal aku yang ingat. Baik. Kepada anda yang baru menonton dan melihat kami berdua, suka saya ingin perkenalkan diri. Saya J. Iswazir aka Ahmad. Tiba-tiba Kak Leni, okey, Malah Ya. Leni Airwan pun Kak Leni. Ya, dan kepada yang anda kenal saya, hai. Okey, yang kepada yang baru nak kenal dia, Subscribe lah. Ya. Okay? Follow, komen. saya macam kan? poyo kali ni kan. Baru tahu. Okey. Itulah dia. Okey, Mat, nak tanya untuk sebelum kita pergi lebih jauh, nak tanya. Apa pengalaman sebagai seorang pekerja seni lah, walau macam mana pun, kau selebriti ke, kau banyak peminat ke, follower kau 93k Saya ke? aktor. Hakikatnya kau seorang pekerja seni. Apabila kita pergi kepada kalau kita melihat bidang ni daripada sudut pekerjaan lah Nak tanya satu soalan dengan kau. Apa pengalaman paling buruk kau pernah hadapi sebagai seorang pekerja seni? Pilih satu, walaupun aku tahu banyak. Pengalaman yang buruk, meninggalkan trauma dalam diri kau. Okey, nombor satu, apabila kita pergi pada perkataan bekerja. Okey. Dah tentu hakikat ataupun benda asas yang kita nak adalah kita dibayar lah. Nanti kita dapat gaji lah kat ini. So saya rasa banyak lah benda, tapi antara yang paling yang buruk apabila kita bekerja tetapi kita tak dibayar. Pernah ke? Pernah. Berapa kali tidak berlaku begitu? Banyak kali kat ini, terutama ketika saya baru masuk dalam industri ni dah. Apa keteruk sangat kau ni sampai banyak kali kena tipu? Banyak kali kat Leni kan. Jadi itulah macam mungkin Kak Leni lebihnya di industri ataupun di lapangan akademik. Saya lapangan yang dipanggil profesional Industri ni lah, sangat kan. Jadi kita kena lalu lah. Bagi saya macam kena lalu. Padahal bukannya kena lalu, tapi ya itulah hakikatnya. Dia itu pengalaman lah, bila kau melalui itu pengalaman. Tapi kena berjuang jugalah sebenarnya. Mana boleh. Berapa kali tak kena bayar? Ya Allah, orang kata kalau satu kali masuk lubang tu tak apalah, itu salah. Kalau 2-3 kali masuk lubang yang sama tu apa? Bukan lubang yang sama kali ni. Tetapi lubangnya banyak. Gali lubang macam tu. Okey, maka timbullah satu perkara. Kenapa banyak sangat lubang ni? Kita tak ada kesatuan pekerja ke untuk ada. membela nasib? Dekat Malaysia ni kita ada union, apa yang kita panggil sebagai union. Persatuan kerja lah. Persatuan sekerja lah. Persatuan pekerja. Okey, mengikut library dalam fikiran saya ni, kita ada seniman. Okey. Kita ada karyawan. Okey. Kita ada Profilma, okey. dan ada beberapa lagi lah. Kalau untuk yang sutradara kita ada juga FDAM kan macam tu. Ya. Okey, jadi itulah sebenarnya topik kita pada hari ini, union. Okey, siapa jaga kita? Tapi kita sebenarnya nak mengecilkan perbincangan, kita nak bercakap dalam konteks teater. Teater, ya. Okey, sebelum tapi tu teater ada kat lain ni.
Persatuan Itulah kita cuba malam ni kita bertafakur sekejap. Kita fikir ada ke kita soal Tapi sebelum tu kita pergi kepada yang paling basic union Mungkin kalau ada yang berfikir. Okay. kalau ada yang masih tak jelas mengenai maksud union ni adalah satu NGO. Dia NGO pertubuhan yang dibentuk oleh sekumpulan pekerja. Yang penting dia adalah kesatuan sekerja yang berganding bahu menubuhkan mereka punya kumpulan ini untuk mencapai rundingan dengan majikan. Itu tujuan sebuah union lah kalau kita kata sebagai kesatuan sekerja. Jadi matlamat mereka adalah untuk memperbaiki situasi kerja, suasana bekerja, mendapatkan manfaat ataupun gaji, income yang lebih baik, yang lebih setara dan juga melindungi hak-hak sebagai pekerja. Ya. Saya rasa penekanan tu adalah lebih kepada melindungilah hak-hak pekerja. Hak-hak pekerja lah kan. Jadi itulah pentingnya kesatuan. Tadi Ahmad ada sebutlah di Malaysia ni kita ada seniman, perfirma, karyawan. Work tak berfungsi tak? Baik, yang masa saya kena tak bayar tu, masa tu saya tak kenal lagi lah persatuan. Kau tak mengadu lah. Saya pun baru lagi lah. Tapi selepas saya kena dan bila kita cakap aku tak dibayar apa semua. Tak apa, kita boleh memperjuangkan. Tu yang saya kenal seniman. Mereka memperjuangkan tak hak? Okey, secara jujurnya lah. Kan saya tidak mahu menunding jari kepada sesiapa. Tapi pengalaman saya, mungkin saya ni tak teruk dan mungkin ada orang lagi teruk lah kan. Untuk saya, satu saya pun tak boleh nak menyalahkan persatuan tu sangat sebab saya tak pergi pun. Kau tak bayar yuran? Saya bayar yuran. Oh, bayar yuran. Saya ada nombor link. Kalau mahu saya boleh bagi. Tak apa. Macam rapper saya. Tapi yalah, cuma desas-desusnya itulah saya nak cakap pun saya tak boleh lah fakta yang ataupun bukti tak ada. Cuma bagi saya berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Kenapa kau rasa union tak ada guna ke? Bukan tak ada guna. Dia tentu dia tentu ada purpose, dia ada kegunaan dan tujuan kan. Cuma mungkin saya berfikir tentang banyaknya kes-kes yang mereka lagi inilah. Kan banyak kes. Tapi tak boleh lah macam tu. Kalau kau berfikir macam tu, nanti orang-orang yang memperdayakan orang tu, mungkin sekarang dia tak buat pada kau sebab kau dah tahu. Tapi mereka akan buat dengan orang lain, bakat baru yang pendatang baru, dan mereka kata alah tak apa, orang baru dia tak akan mengadu. Betul. Tapi saya percaya persatuan-persatuan ni dia ada usaha dan dia cakna pun, dia ambil tahu pun. Cuma mungkin saya kurang membaca ataupun tak rapat dengan mereka yang aktif dengan persatuan. Cuma kalau dari saya, pendengaran saya, benda tu dan sebenarnya belum berlaku apa-apa yang teruk kepada diri kau sebenarnya untuk membawa kau pergi kepada kesatuan sekerja. Okey, kalau kita kecilkan lagi perbincangan, kalau kita nak cakap pasal teater kita kan orang teater. Okey, Kak Ina ada buatlah sedikit. Teater saya itulah saya nak lapor dia itulah. Kau nak lapor. Okey, kau nak lapor kat siapa? Jangan marah. Ada. Kenapa nak marah ni? Tak, saya laporkan persatuan teater. Ada ke? Ada. Banyak persatuan teater. Dekat Malaysia ni ada banyak persatuan. Kita pun persatuan teater juga. Tetapi adakah kita menjalankan fungsi-fungsi yang melindungi hak pekerja tadi? Ya. Okey. Jadi kali ni saya nak tahu, ada tak persatuan ataupun kesatuan union untuk membela dekat Malaysia ni? Teater, Okey, kat Malaysia kita cakap kemudian belakang sikit. Okay. Sebenarnya kali ini buat sedikit quick research untuk melihat quick research apa yang ada di luar negara lah untuk kita jadikan rujukan. Sebenarnya kita ada je International Alliance of Theatrical Stage Employees. Gabungan antarabangsa untuk para pekerja-pekerja teater. Okey, tapi itulah kita dan ada organisasi bernama Equity di UK dan Actors Equity Association di US. Mereka ada, ini adalah badan-badan yang menjaga kebajikan pekerja-pekerja teater. Dia bukan filem tau, dia khusus untuk teater. Kemudian ada juga specific union yang betul-betul melihat kepada fungsi pekerjaan-pekerjaan yang sangat spesifik. Contohnya seperti di North America mereka ada IATSE yang mewakili pekerja-pekerja yang bekerja di bahagian prop, carpenter,
yang membina set dan prop, electrician, wardrobe, kostum, makeup artist dan broadcast technician. Pelakon dia tak mau ambil tahu sebab pelakon dah banyak. Yeah. And then dekat United Kingdom dia ada Back to Home yang mewakili pekerja-pekerja sektor media yang bercakap tentang kebudayaan, kreatif, termasuk staf-staf teater yang bekerja untuk siaran langsung. Dan macam-macam lagi ada. Di luar negara memang ada. Equity Home di UK mewakili lebih 50,000 performers, actors dan creative practitioners. Okay? Soalannya sekarang kat Malaysia? Saya rasa dalam beribu-ribu tu beribu-ribu lemon lah kali ni. Mekar Budaya sendiri pun belumlah sampai ke tahap melindungi hak pekerja teater. Cuma quick research you tu kan, adakah mereka juga menjalankan kerja mereka dengan betul-betul? Yes. Mereka memang memperjuangkan labor right advocacy, tapi Kak Lin tak sempatlah nak tengok kes-kesnya. Tapi hari ini kita melihat benda ni secara basic dulu, sebab nanti di masa akan datang insya-Allah kalau anda menyokong kami podcast ini, kita akan membawakan orang lain yang lebih layak untuk bercakap tentang benda ini. Sekarang ni biar kita orang berdua. Come on guys. Biar kita orang berdua dululah bercakap sebagai orang teater. Mungkin kita adalah kita yang menjentik. Kan? InsyaAllah. Dulu waktu zaman PKP, waktu kita dilanda pandemik tu kan, kan banyak peluang pekerjaan tersekat, tertutup kan pada waktu tu. Dan ada ramai kru, Kak Lini pun dengar, Nick bagi tahu Kak Lini tadi, ada kru yang sampai tidur bawah jembatan, merempat. Baik, yang itu okey. Yang itu macam mana tu? Yang itu saya sendiri merempat. Merempat Mat, bawah jembatan. Bukan. Menipu yang Mat. nampaklah persatuan ini menjalankan kewajipan mereka dan nampaklah mereka ini berusaha untuk membantu sebab saya sendiri dapat bantuan dari segi makanan asas macam telur, beras, apa semua. Dan ada juga yang dapat jugalah yang tak ada tempat tu. Itu siapa? Persatuan Seniman. Siapa presiden Seniman? Ketika itu saudara Z Zaidi. Okey. Tapi itulah saya cakap. Benda tu mungkinlah kat ni sebab saya pun tak betul-betul ambil tahu kan pasal ni. Kau semua tak ambil tahu. Sebab bagi saya nombor satu kali ni sebab saya dah melalui satu daripada saya mengeluh saya usaha sendirilah. Okey. Kan cuma bila saya nampak kat situ mungkin sokonganlah untuk mereka sebab mereka juga ialah kategori NGO kan daripada kadang-kadang kita nak melaksanakan sesuatu contohlah nak menyediakan bahan makan ataupun menyediakan tempat tinggal, mereka perlukan manpower dan juga perlukan dana. Okey. Salah satu fungsi Kesatuan Sekerja ataupun union ni juga adalah mereka mengimbangi dynamic power. Kuasa dinamik antara pekerja dan juga pentadbir lah. Okey, waktu PKP kalau kita ingat dulu, selain daripada industri filem dan TV, teater lah yang paling teruk juga terjejas. Seni persembahan juga adalah antara yang sangat-sangat terjejas. Untuk pengetahuan anda, kita ada ramai pekerja seni yang bekerja secara bebas dan profesional dalam bidang teater. Maksudnya pendapatan mereka bergantung kepada kemakmuran ekonomi yang dijana oleh bidang teater juga. Jadi waktu PKP dulu memang Kak Lini nampak satu situasi yang sangat menyedihkan lah. Tapi pada waktu tu sebenarnya Kementerian Kebudayaan MOTEK mereka ada inisiatif lah, mereka membuka dana. Pada waktu tu Kak Lini ingat dana tu bermula. GSSK. Kak Lini cerita baru saya ingat. Betul. Mereka memulihkan, tujuan dana tu sebenarnya memulihkan semangat sebenarnya dan memberikan motivasi semula untuk para orang-orang teater, orang-orang dan ada juga tapi saya tak tahu persatuan yang mana satu, tapi saya ada juga dia orang memberi dana kepada mereka sebab kita kan tak boleh keluar tetapi kita boleh live. So dia orang ada buat job ataupun satu rancangan yang dibuat dalam telefon lah. Jadi ada dia buat. Okey, kita terus kita bercakap spesifik lagi dalam bidang teater. Kak Lini nak share satu pengalaman. Dulu waktu umur Kak Lini 20s, Kak Lini dah mula tulis skrip. Sekarang dah 100 tahun kau Okey, teruskan. Sekarang aku dah 100 tahun. Okey, Kak Lini pernahlah bekerja dengan seorang. Susahnya kita ni tak suka kontroversi. Kita tak naklah sebut nama. Orang tu pun hidup je lagi, Adalah seorang
Alah. Oh, bahayalah. Dia sebab kalau macam kayak dia cakap kita punya scene teater ni bukannya besar kan. Kayak dia sebut huruf nama orang tu dah tahu. Okey lah, kayak ni pernah tulis skrip yang diarahkan oleh seorang Saya tahu pengarah. huruf M. Okey lah, untuk selamat. Marleni. Aku tulis skrip, okey, dan dia mementaskan skrip tu. Salah seorang pelakonnya juga adalah pelakon yang dah tersohor lah sekarang. Itu 20-30 tahun lepas lah. Okey lah, tulis skrip dia dah guna untuk satu pementasan ni, teater Tiba-tiba, okey lah, kita dah habis production tu dan kemudian dia move on kepada satu persembahan teater yang lain, tapi yang itu kali tak terlibat lah, itu dia punya persembahan sendiri. So kita pun tak adalah berhubung apa-apa dah. Tiba-tiba pada suatu hari, suatu malam yang syahdu, datanglah 2-3 orang Kak Leni punya adik-adik yang baik dengan Kak Leni dan terlibat di dalam production orang tu. Kak Leni ingat lagi, seorang ni, dia datang jumpa Kak Leni, dia bawa satu skrip, dia hempas skrip tu depan Kak Leni. Kak Leni, tengok ni. Tengok dalam skrip tu, siapa punya dialog semua tu. Sekali Kak Leni buka, Mat, ya Allah, pengarah tu dia sudah kopi lebih separuh aku punya dialog daripada skrip yang diarahkan sebelumnya masuk ke dalam cerita tu. Jadi permulaan cerita tu macam lain, tapi kemudian dia ambil lebih separuh daripada Kak Leni punya skrip masuk di dalam tu. Terlukalah hati, tapi kita tak tahu nak pergi mana waktu tu. Kita tak tahu nak pergi mana. Kak Leni termenung je. Aku macam, so aku nak buat apa? So itu adalah satu pengajaran ke apa benda. Pasal itulah sekarang ni kan guys, kadang-kadang saya menjadi terlalu selektif untuk bekerja dengan orang kerana peristiwa-peristiwa macam ni lah. Peristiwa yang orang tak tahu yang pernah berlaku 20 tahun dulu. Betul. Mungkin orang kata, oh Kak Leni ke Mekar Budaya ni selektif. Of course selektif sebab kita dah mengalami pelbagai perkara yang kita tak dapat nak share dengan semua orang sebab kadang-kadang kalau Kak Leni nak share, dia akan melibatkan menyebut nama orang. Betul. Kan. Jadi kita tak maulah. I bukannya suka fitnah. Tapi betul kali. Macam kali ni saya pernah kena di lapangan industri TV, drama, filem. Saya juga pernah kena di lapangan teater juga. Contohnya apabila kita ni diterima untuk berlakon dan sudah tentu kita kena menjalani latihan 2-3 bulan. Tetapi rupanya produser sendiri dia tak dapat lagi dana. Tapi kami diminta untuk bekerja dan akhirnya ditutup situasi tu dengan okey kita tak jadi. Tapi dah berlatih apa semualah macam tu. Jadi saya mengamuk kali ni. Kan silat-silat saya masuk balai. Kes tu. Okey, tapi cuma bukan saya nak ungkit apa semualah. Tapi dia berkait dengan kenapa pentingnya ada union. Betul. Dan betapa pentingnya untuk kita diberikan kesedaran sebenarnya. Masalah kita ni dalam dalam bidang teater ni, kesedaran tu tak cukup kot. Tapi okey, apabila benda-benda ni semua berlaku, Kak Leni tengok dia sebagai satu pengajaran. Apabila kita bekerja dalam Mekar Budaya, apabila kita sama-sama bekerja dalam menubuhkan Mekar Budaya, ini adalah antara perkara yang Kak Leni sangat jaga sebagai pengerusi buat masa sekarang. Tak payah, muka tu tak payah. Sebab ada cerita belakang tirai sebenarnya. Okay. Bila aku dah start jeling-jeling dia macam ni, adalah cerita di belakang tirai tu. Okey, pasal tu di dalam Mekar Budaya, kita sangat mementingkan, itu Ahmad pun tahu, you boleh verifykan benda ni. Kita sangat peduli tentang kontrak pertama. Kita tak akan start kerja kita without contract. Dan kita akan memberitahu semua orang harga yang dibayar sebelum latihan bermula. At least ataupun seminggu 2 minggu latihan bermula. Itu kita boleh jamin. Kan adik kan, Nina kan, semua Aro. Itu adalah prinsip Mekar Budaya. Okey, bukan Kak Leni nak berbangga dengan prinsip ni, bukan. Tapi pada Kak Leni itulah sepatutnya apa yang kita kena lakukan. Kita tak pernah tipu orang, kita tak pernah menganiaya orang, tak pernah, sebab kita akan menyebut bayaran kepada orang yang kita nak hire. Dia setuju atau tidak. Engkau pun pernah je negotiate dengan aku kan? Oh, ini. Tapi cerita tu kita sambung. Okey. Nanti panas. Saya tengok kali ni bercerita saya macam panas. Okey, kita bagi sejuk dulu. Kita sambung. Subscribe, komen, like. Cerita belakang tirai, Tempat kisah lama hidup kembali. suara yang
Okey, kita kembali lagi ke Studio Mekar Ya. untuk podcast Cerita di Belakang Tirai. Panas juga tadi. Ya. Okey. Ya, apabila ada yang tak dibela, mestilah Tak panas. bela. Okey, sebelum kita sambung, menarik ni kita nak sambung. Sebenarnya Kak Lini nak review satu lagi teater yang kita tengok. Kau pun tengok juga kan persembahan ni kan? Teater imersif Antara Rakta yang sudah pun berakhir minggu lepas di Universiti Melaya. Okey, ini adalah imersif. Imersif teater ni bermaksud secara ringkas ni macam ni lah, dia adalah sebuah interaktif, tapi bukan interaktif sahaja, tetapi dia melibatkan kita punya multisensory, merasai bersama apa yang pelakon rasa, itu yang kita rasa, malah kita berpeluang untuk mengubah ataupun memilih ending jalan cerita. Jadi pada kali ini, apa yang telah dilakukan oleh para pelajar Universiti Melaya melalui cerita Antara Rakta ni sangat-sangat menarik. Konsepnya tahun ni seram. Tahun lepas mereka dah buat Syair 1000 tahun, and then kali ni Antara Rakta. Seram guys, menjerit-jerit saya. Ahmad Iswazir pun menjerit-jerit. Semua orang menjerit. Hilang dia punya macho, menjerit. Dan dia seram. Macam seronok lah bila kita masuk bila kita datang dan tengok persembahan seperti ini. Dia sebenarnya persembahan macam ni memperkayakan lagi bentuk-bentuk teater di Malaysia. Ya, dan saya percaya ramai juga yang belum tahu dan merasai pengalaman. Kan? So kalau ada lain kali, insya-Allah kalau kita buat lagi di masa depan, mainlah datang tengok. Betul, okay? betul. Teater imersif. Ya. Okay? Memang best. Okey, itu cerita dari Universiti Melaya. Tadi apa cakap apa tadi? Mat, Mekar Budaya apa? Mekar Budaya yang mana bukan kita nak claim, tetapi kita nak bagi tahu. kami punya dipanggil prinsip. Prinsip kami mengajar diri kami sendiri jugalah, untuk menjaga. Mungkin sekarang ni kami tak ada peluang untuk menjaga kebajikan semua orang teater di Malaysia, tak mampu lagi. Tapi at least apa yang kami dapat buat adalah kami menjaga kebajikan orang-orang yang bekerja dalam produksi kami. Dan insya-Allah sekurang-kurangnya memberi harapan kepada mereka yang ingin terus berjuang. Betul. Di mana ada juga dan percayalah ada juga, bukan kata Mekar Budaya, production lain yang telus juga. Cuma itulah kita ada sedikit perbincangan dengan kawan-kawan kita tadi, katanya kenapa kita boleh membuat macam tu? Kenapa Mekar Budaya dan production lain boleh membuat macam tu? Satu, kita bangkitkan isu tentang sikap producer lah. Ini sikap producer juga yang sebenarnya union kena tengok. Kadang-kadang hal-hal kegagalan dalam isu-isu kewangan ni sebenarnya kita boleh persoalkan tugas seorang producer sebenarnya. Itulah tugas seorang producer, menjaga hal-hal kewangan seperti ini. Nina ada kongsi cerita, kawan-kawan kita ada kongsi cerita. Kak Lini pun pernah mengalami juga. Kak Lini pernah terlibat dalam produksi TV suatu masa dulu. Kak Lini pun tahu juga ada producer yang suka rolling duit. Dan dia mengambil banyak untung. Dan pendekatannya apabila seorang pekerja dah habis kerja, pendekatannya bayar sangat lambat. Dan pada kali ini itu adalah isu kebajikan yang sangat-sangat perlu dilihat. Kerana pekerja-pekerja seni, pekerja-pekerja filem apa semua, mereka bukan makan gaji. Dia bukannya setiap berapa hari bulan macam government sector dapat duit. Mereka memang bergantung kepada kerja-kerja ni lah. Ini yang disebut freelance, professional worker. Jadi producer, pemimpin-pemimpin apa semua ni, produksi ni semua, mereka kena ambil tahu benda ni. Pasal tu Mekar Budaya kita sangat cakna benda ni. Kita tahu yang diorang ni datang latihan pakai duit. Selepas ni untuk menunggu job yang seterusnya yang tak tahu bila, mereka perlukan duit. Jadi disebabkan itu kita ada kesedaran untuk betul-betul menjaga kewangan ni adalah keutamaan kita. Betul, sebab akhirnya menjadi satu tanggungjawab pula pekerja kena memahami pula majikan, yang mana contoh antara ayat yang keluar daripada majikan adalah kita tak dapat lagi duit daripada klien. Seumpama macam mereka juga tak ada duit. Faham tak? Siapa nak, itu tanggungjawab lah. Takkanlah pekerja kena fikir pasal benda tu. You yang buat production, you start the production, you have the responsibility untuk menghabiskan kerja tu dengan baik. Macam mana you boleh buat kerja dengan alasan duit tak sampai lagi? Artinya you punya financial condition memang tak bagus lah. Itu sangat penting untuk producer, syarikat-syarikat produksi ni semua untuk memastikan bahawa cuma mungkin macam saya lah. Saya geram kerana yalah
Macam Kak Lin, saya banyak tak tahu. Cuma kenapa saya tak tahu, sebab saya tak ada nampak lagi contoh ataupun berita yang dikeluarkan di mana producer ataupun production yang tidak bertanggungjawab ini dikenakan tindakan. Union Itu buat yang apa, buat Union? itu akhirnya kita akan mengadu apa? Kita kata union buat apa? Union buat apa? Walaupun ada jawapan. Cuma akhirnya datangnya kita terpaksa bertindak sendiri. Terpaksa bertindak Contohnya lah, Mekar Budaya belajar daripada kesilapan ataupun terkena dengan situasi itu, dan of course kita ada kesedaran bila kita juga yang produce suatu benda, takkan kita buat benda yang Takkan sama. kita buat Betul benda je yang lah. sama. Betul lah. Ha. Jadi setakat ni itu je lah yang kita mampu setakat ini. Ya. Kita belumlah mampu nak kumpul semua orang untuk strike, untuk buat demonstrasi. Siapa yang bertanggungjawab Mat menubuhkan union ni? Baik, bagi saya nombor satu, orang yang bertanggungjawab, mereka ni kena lahir ataupun berada dalam Situasi, bidang itu, kan? dalam bidang itu, di mana okey, Kak Laini jangan salah faham, anda semua jangan salah faham. Contoh Kak Laini mengajar, ialah pertusan besarnya mengajar pasal benda seni. Okey. Tapi Kak Laini tak berada dalam industri. Jadi saya rasa orang begitu boleh dia bolehlah untuk bertanggungjawab untuk membuat union ni. Tetapi bagi saya dia bukan orang yang paling utama lah. Sebab dia tidak mendapat impact. Bukan dia yang merasai. Kali ni. Jadi sebab dia contoh teori dengan praktikal dua benda yang berbeza kali ni. Sebab kadang-kadang kita dapat tahu sesuatu apabila sesuatu itu berlaku. Jadi kalau soalan tu saya berpandangan biarlah mereka yang berada dalam industri itu sendiri yang memulakan. Kenapa bukan kau? Kenapa bukan kau? Kenapa bukan saya? Kerana saya rasa saya belum, macam saya cakap lah, saya belum betul-betul kukuh. Sebab contoh kali ni kalau saya ni seorang pelakon, kalau saya ni seorang, saya memang seorang pelakon. Kenapa berkalau-kalau? Okey. Apabila saya nak buat union ni, terus terang saya cakap, saya kena meninggalkan lakonan saya. Maksudnya kerja lakonan saya ni lebih kurang, tetapi lebih kepada perjuangan kepada rakan-rakan industri. Kau kena betul-betul dedikasikan masa kau untuk menjaga kebajikan. Di mana saya, okey, contoh apa hal kita ni kena bawa ke atas. Contohnya teman-teman, saya nak pergi bawa ke parlimen. Kan mereka di atas nak tahu siapakah wakil untuk bagi tahu apa masalah kita. Jadi itu yang saya cakap. Of course saya dah tak boleh berkarya, maksudnya saya berlakon sebab niat saya nak membantu mereka. Itu yang maksud saya lah. I see. Kak Leni ataupun kalau nak panggil, katalah Kak Leni dipanggil, tetapi Kak Leni kena sit down dengan mereka, orang yang berada dalam industri, supaya Kak Leni dapat input benda tu. Kak Leni berani je. Okey, kau berhenti kerja sekarang jadi penjara, pertahankan kami. Boleh NGO, tapi yelah cakap tu senang. Jadi Kak Leni, betul Kak Leni, sebab dia datang dengan nawaitu. Saya percaya semua datang dengan nawaitu baik. Tetapi apabila kita berhadapan, saya percaya je, contohnya daripada karyawan, seniman, profima dan macam-macam lagi. Saya percaya niat diorang semuanya datang dengan untuk memperjuangkan. Tetapi saya ada kesedaran, kalaulah saya nak salahkan mereka 100%, saya tak tahu apa benda, macam apa panggil apa, birokrasi yang terjadi pada mereka. Contohnya lah, apabila sesebuah union bercakap, okey, kami perlukan petition untuk mengatakan, untuk sokongan bawa ke parlimen, mengatakan inilah buktinya betapa merananya pekerja ni. Benda-benda macam tu kali. Jadi daripada kita, bagi saya lah, daripada saya menunding jari, itulah antara yang Mekar Budaya buat. Kita buat, okey, tak apa, kita jaga kita dulu. Untuk kita punya circle yang kecil ni saja dulu. Manalah tahu pengalaman ni pada masa depan akan membantu. Kita tak tahu apa akan berlaku dalam kepada kita dalam 5, 10, 15 tahun lagi. Mungkin ada sesuatu yang akan trigger kita untuk bertindak menggunakan pengalaman ini kan. Jadi sekarang ni kalau orang teater ada masalah, kita nak pergi ke mana? Okey, kalau saya kat ni pendekatan kalau saya, kau pergi mana? Nombor satu adalah kontrak lah. Ya. Okey. Dan sinilah kita nak belajar
kontrak erti kematangan. Kalau kita yalah macam pekerja luar dia ada jabatan buruh untuk mereka mengadu apa yang berlaku pada mereka, majikan mereka buat apa. Kalau kita ni yelah kan saya cakap tadi saya banyak tak tahu. Kali ni kan tahu. Jadi kali ni jawab. Kalau kita ni macam mana? Kita ada. Okey, kalau pasal itulah pada kali ini akhirnya dia akan pergi kepada union. Okey, NGO adalah sektor ketiga. Okey, sektor ketiga kepada kerajaan. Kita sebagai NGO, kita akan membantu kerajaan untuk melaksanakan apa sahaja yang mereka tidak dapat laksanakan di dalam konteks mereka. Mungkin mereka ada perancangan sepanjang tahun yang sangat banyak, tetapi mereka tak dapat buat semua sebab diorang pun banyak lagi benda lain diorang nak uruskan. Jadi jatuh kepada NGO ini. Okay? So kalau ditanya siapa yang bertanggungjawab, pada kali ini kita tak boleh 100% mengatakan MOTEC contohnya untuk performing arts bertanggungjawab. Sebab sebenarnya di peringkat dasar MOTEC MOTEC ni pembuat polisi. Mereka pembuat dasar yang mereka buat tu sebenarnya memastikan kelangsungan bidang seni persembahan. Jadi kebanyakan mereka punya fungsi adalah bertumpu kepada situ dan mereka juga melaksanakan banyak program-program untuk memenuhi keperluan masyarakat. Kita sebagai NGO kita membantu dari pihak komuniti untuk menyemarakkan lagi supaya komuniti dapat berkumpul dan bergabung bersama kerajaan dalam satu-satu ataupun banyak event untuk melaksanakan tugas ini, sektor kebudayaan, kesenian dan pelancongan di Malaysia. Kesatuan Sekerja adalah soal yang berlainan. Dia tidak lagi tertakluk pada Kak Leni lah, apa yang Kak Leni faham. Dia tidak tertakluk pada agensi kerajaan. Apabila kita ada problem, kita tak mungkin akan pergi ke MOTEC mengadu problem kita. Mereka tidak berfungsi secara begitu. Fungsi mereka adalah menyediakan ruang untuk kita bermain di gelanggang. Terpulanglah pada you macam mana you nak apa. Tapi apa yang Kak Leni tahu, ada satu kuasa yang besar yang kita boleh minta daripada agensi-agensi kerajaan ni, iaitu dana. Ya. Tak, saya senyum kali ni sebab saya tiba-tiba saya terfikir macam yalah, union tu satu hal lah kan. Jadi kalau kita rasa mereka tidak dapat menunaikan ataupun buat apa yang kita nak kan, saya tidak menyalahkan union antara sebab yalah, acap kali saya dengar daripada persatuan mereka nak kita bersatu hati dan baru kita power kat ni. Jadi macam saya lah, saya senang kat ni. Bukan senang lah, saya ambil keputusan lah. Saya akan ban kepada producer-producer macam ni lah. Individu lah, personally kau ban. Siapa rugi? Okey, itu yang dipanggil, itu yang dipanggil keputusan kat ni. Sebab bagi saya, okey lah, kalau saya tak buat kan, sekurang-kurangnya inilah perjuangan saya. Saya nak bagi tahu dekat kawan-kawan sebaya ataupun mereka yang baru yang nak okey, ini yang kau kena ambil daripada kau sibuk ataupun kau nak meratapi nasib dan akhirnya kau menunding jari. Kan? Tapi union bukan mengatakan mereka boleh lepas tangan macam tu. Dan sekurang-kurangnya bila ada begini, saya berpandangan untuk okey, saya membantu union dengan cara begitulah. Kan? Saya tak nak tuning jari, okey kita ban. Kan? Tapi keputusan tu macam yang tu tak ada job apa semua. Okey. Bagi saya ini usaha kecil saya. Kalau insya-Allah kalau kata dah saya nanti dah tak ada pun, at least saya menyampaikan kepada yang mereka yang lain supaya saya ada kesedaran sebab apa yang saya boleh bagi tahu, union ni bukan tak buat kerja juga. Walaupun saya sakit hati sendiri dengan persatuan-persatuan ni. Saya sakit hati. Ada sakitnya juga kan. Tapi saya cakap apa end up-nya untuk diri saya sendiri. Saya cakap okey tak apa, saya buat dulu. Mungkin kesatuan tu ada, okey, terutama dalam industri filem dan TV. Tetapi mungkin kita sekarang nak bercakap tentang adakah fungsinya tu sudah kukuh ataupun sebenarnya boleh dikukuhkan lagi. Okey, bagi saya belum kukuh sebab yalah, nombor satu mungkin tak ada bencana ataupun benda yang besar jadi pada saya kan. Tapi yang kedua, wow, dia pun nak dengar podcast je. Nampak ke tetamu kita ni? Dan yang kedua, okeylah. Okay. Dan yang kedua saya rasa okey. Lebih baik kali ni kita pergi kepada arah yang lebih orang cakap progresif progresif. Yang mana okey, apa yang mampu saya buat daripada setuju. Saya nak salahkan union ni walaupun betul saya bengang kan. Betul lah tu. Sangat setuju kerana
ialah itu jugalah kita punya aspirasi kita lah dalam kita punya team Mekar Budaya. Kalau kita nak tunggu orang buat, orang tak buat, kita buat dulu. Ya, Kak Okey, Leni. mudah-mudahan apabila kita sudah mula membuatnya, maka akan menjadi inspirasi kepada orang lain juga, insya-Allah lah kan. InsyaAllah. Okey, soalannya adalah mengenai dasar kerajaan mengenai kesenian kebudayaan ni nampak macam tak matang atau tak berpandangan jauh kan kerana mewujudkan sekolah seni, institusi seni, tetapi peluang pekerjaan seni tu tak Selepas ada. mereka habis tu dia orang Selepas tu tak ada. Okey, dia macam ni secara realistik Kak Leni. Okey, pengarang macam mana dengan tetamu kita yang bernama Kiki ni? Seronoklah Kiki join the podcast Kiki, mari sini Kiki. Tak apa, Kiki ni dia baik. Okey. Okey, kali ni bercakap dari sudut realistik Sebenarnya memang itulah kerajaan punya fungsi. Mereka menyediakan tapak, okey. Even kalau kita masuk universiti pun contohnya, tidak ada universiti yang menjanjikan pekerjaan. Betul. Okay? Bila kita masuk universiti, tak akan ada universiti kata, okey, kamu keluar dari sini, kerja kamu menunggu di sini. Okay? Mencipta peluang itu pada Kak Leni, of course kita akan berasa berbesar hati kalau kerajaan memberikan sokongan, tapi rasanya dana dan semua benda semua tu adalah peluang. Tetapi kan kita ada banyak lagi isu yang lebih dasar dalam hal mencipta peluang ini. Dalam teater, dalam seni persembahan, isu kita yang paling utama dekat sini bukannya melahirkan performer, Mat. Performer ramai. Kau petik jari, ramai orang boleh munculkan diri. Yang ada bakat ke, yang tak ada bakat ke, mereka boleh muncul. Tahu tak isu kita apa? Penonton. Teater lah, I'm talking about teater. Cakap orang putih. I'm talking about teater. Okey. Kita ni, problem kita dalam teater adalah kita tak ada penonton. Penonton kita dipaksa, diberikan tiket free, dipujuk-pujuk saudara mara datang. So, inilah yang reflect semula kepada apa yang berlaku dalam kita punya bidang secara profesional. Okey, faham saya Kak Leni sebenarnya masing-masing ada tanggungjawab lah. Ya. Kan? Yang mana mungkin daripada pihak kerajaan telah menyediakan dana dan tugas kita pula. Bagi saya satu statement yang menarik jugalah. Sebab itu yang saya cakap tadi. Apabila kita terlalu sedih, terlalu teranainya sampai kita melupakan kita juga ada tanggungjawab lah. Itu masuk Kak Leni lah kan. Dia, pasal tu Kak Leni selalu pesan dengan anak-anak kat sekolah seni. Kak Leni hampir setiap tahun akan turun ke sekolah seni untuk bimbing mereka. Kak Leni selalu cakap dengan mereka, you all nanti, korang ni takkan semua datang balik sebagai performer. Mungkin kamu lepas ni akan jadi peguam ke, akan jadi doktor ke semua. Tapi Kak Leni kata, please come back menjadi audience. Okey. Sebab korang yang tahu apa susah payah dan cerita di belakang tirai untuk membuat teater ni. Jadi betul lah tu. Memang peluang tapi sebenarnya kita kena cipta, kita pun kena ada inisiatif untuk mencipta juga. Kerana kita tahu nature pekerjaan seni di Malaysia dan seluruh dunia bukan pada kerja makan gaji. Unless you choose to be a lecturer like me. Ya, betul. Cuma apa yang saya boleh simpulkan di sini, saya nampak nombor satu, union sangat penting sebab mereka lah antara tempat-tempat yang boleh kita mengadu apa semua tentang masalah, tentang penindasan, apa semua. Dan kedua, kita juga kena ada tanggungjawab untuk secara tak langsung membantu jugalah apa usaha yang union ni nak buat lah. Dan tak boleh juga serahkan 100% pada mereka. Tak boleh. Kita kena ada fungsi kita jugalah. Kita kena berfungsi juga. Tapi soalan, wujud ke union teater tu? Kalau anda rasa wujud, korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau malu, korang boleh email nanti, okey? Okey, jangan lupa persembahan teater kita seterusnya akan datang 7 Julai, Betisnya Bunting Padi, karya sastrawan negara Usman Awang di Universiti Melaya, dan Keranda 13 karya Rodi Rokidi juga di Universiti Melaya pada 9 Julai, dan Tarik Picu pada 16 hingga 19 Julai di PJ Pack. Okay? Baik. Okay. Kiki, say bye Kiki. Bye. Okay, subscribe, follow, push the notification bell dan kongsi cerita anda melalui email kami di mekarbudaya.sokmed@gmail.com. Ya, macam biasa ayat kita. Walaupun tirai sudah pun dilabuhkan, tetapi cerita tidak berakhir di sini. Sekian dulu cerita belakang tirai, kerana tak semua cerita berada di atas pentas. Assalamualaikum.
Cerita belakang tirai, tempat kisah lama hidup kembali. suara yang pernah sunyi Kini didengar